takut. Mungkin dah nampak awal. Adik makan terbohong pun. Tak, benda tu besar. Ya, abang dah. Wah, kamu jauh. Jauhnya. Yang ni. Mana dia punya tu? Untuk yang ni? Untuk arah? Oli nak ni. Oli mungkin dah nampak awal. Apa lagi Wan yang nak tu? Bagi Oli makan dulu. Ni dah ada. Dia nak balik awal lah tu. Hujan ni. Memang ada kan? Acah. Api. Ni pakai ni tarik masuk dalam. Dah tutup dah ni macam ni. Ambil alas dia tapi menghadapkan ke sana. Ambil mak. Jadi ni. Tak payah. Tak? Apply buat tu. Lambat apa pasal aku hantar. Syah.
kat tepi tu. 1, 2, 3. Suruh Sarah. Tutup bluetooth boleh? Bluetooth. Sudah dia nak kat ni. Cepat duduk sebelah. Bola swim. Tak adalah, air semua air. Kata pakai baju tak pakai baju. Minta belum mandi. Oh, dah pagi. Apa tu minta Abang Wan keluar dulu sekejap bagi dia nak turun barang. Okey. Kenapa? Kan sempat pakai lipstick. Ha. Ramai gila orang nak tempat dia. Ni tak makan ni dah habis dah makan kat sini ya. Dia tak rasa kaki dia, dia takut. Saya tak nampak dia buat gelap sangat. Boleh je cerahkan tu. Okay. The morning has come. Last night victim jangan siapa yang kena, apa yang mati No one. Tak ada orang mati. Werewolf pun tak bunuh siapa-siapa. Oi, baik werewolf mana tadi. Werewolf pun tak bunuh siapa-siapa. Werewolf macam
Azzi lah kot sebab dia macam bela-bela kan. Suspek sekarang ni dia bagi tahu suspek player aku Azzi dengan Mai. Asal? Oh, Mai tadi cakap orang dia. Tak, yang ni yang korang semua suspek. Oh. Suspek paling banyak 3 orang ni aku, Azzi dengan Mai lah. Paling banyak kena suspek WU. Tadi kan dulu lagi rumah. Pasal aku pula. Tak, dia tadi menyangka-nyangka orang. Tak kita lah. Kita kena tengok yang kita orang baik je. Yang diam. Tak Maksudnya, juga. Tak okay, juga. sekarang ni semua player dapat satu Dia point. Oh. Okay, lepas tu kita kena discuss. Yang diam tu. Siapa yang korang rasa betul-betul WU? Oh, maknanya kalau tembak ni kalau salah jawapan kita salah. Salah lah. Kalau kena kat WU betul mati baru. Ini pun diam juga. Apa-apa. Sampai yang diam-diam ni. Okay, dah habis discussion Abang punya senyum macam lain je. Kak lebih mengenali. Tak, saya tengok abang macam saya tahu Okay. abang suami saya. Okay, ni tadi ni bukan round kedua. Ini sekarang ni aku akan bagi seorang. Siapa yang kau vote dia WU? Okey. Okay, aku akan vote seorang. Ini memang kau akan nampak lah siapa yang kena vote. Okey. Tengok. Tak apa Bukan aku ni jahat sangat. Aku jadi baik Okay. pun dah tak percaya. Tak, dia Aku dah macam- suspect orang. Kau pilih siapa yang kau rasa WU. Tapi kau tak boleh tekan nama kau. Jangan bunuh diri sendiri. Satu ni kan? Satu lah, pilih satu je. Dia macam tengah pening tu sebab Siapa? dia tengah pening sebab diri dia. Agak gelak tu. Akan rasa hijau. Haa. Kita rasa ni. Depends lah Ijaz. Amir dengan tu kot. Laki kat Shiva. Dia punya senyum mana lain macam. Air dah mesti dia tengok bapak dia. Aku tak kira dalam tidur. Habis screen. Boleh dia target aku. Oh, kita boleh nampak kau vote siapa? Aku dah agak dah. Aku sokong Amin. Tak apa macam tante memang. Rugi. Kalau kau bunuh aku, kau rugi. Macam ni. Tak payah Kalau saya merugi. Kalau kau bunuh aku, kau rugi. Oh, Amir vote aku. Aku suspend kau. Ijal? Saya tu aku. Kau vote apa? Yang ni. Ijal lah. Tak dah. Kalau aku dah Tak, tekan oh, Amir vote Ijal. tak, aku vote kau. Lepas tu sekarang kau suspect. kena vote apa? Kau kena tekan siapa-siapa. Tak Orang kisah. lain ni. Ya, aku salah tekan ke? Dah salah tekan dah bagi. Dah tak ada. Dah. Kejap. Mana? Dah cepat. Kau ni lama lah. Masuk sekali senyum. Maknanya tembakan Ijal kita vote pertama tu Amir. salah. Maksudnya Mana semua tembak salah. yang kedua pula? Okey. Amir Tak, yang vote ni second aku. vote. Okey. Aku rasa Ijal ni. Siapa yang cakap vote apa? Kau tekan siapa kau rasa? Kenapa kau rasa kau bukan kau memang? Kau ni lain macam. Kenapa? Kalau lebih 2 orang, 3 orang kan? bukan Amir. Kena terminate dah. Bukan dia backup betul Korang betul jangan sama. nak bunuh aku. Kenapa dia backup? Kenapa backup? Kawan. Bukan Amir. Sebab orang boleh tahu siapa aku. Tak, sebab kawan. Bukan. Tak ada kena-mena. Ini kawan, bukan kawan. Yang tu kenapa diam? Dia shout ni. Yang tu kenapa diam? Tak ni dia diam kat Shiva. Diam. Kenapa kau diam? dalam. Boleh kena macam gitu. Lepas tu dia cakap, pilih je aku, pilih je. Biar dia Dia dah stress. baiklah. Tak kisah kau nak hentam ke apa. Tapi ni kalau semua hentam aku, memang aku mati. Memang korang rugi lah. Itu je aku cakap. Pada awal ada. Dia di pusing. Dia acak night plan ni. Dia acah-acah je. Acak hero. Bukan. Tapi ni diam-diam je dari tadi. Lain lah abang ni macam Ni kau ni. Aziz macam lain luar diam. Bukan tadi seorang. Mereka tak boleh makan. Kita di sana. Awak diam. Faham lah. Aku cakap aku weh. Sekali lah. Tila tak nak suka. Kita tahu. Mana nak cakap? Senang je orang dia. Orang ni yang banyak cakap je dia. Kau kan yang Tak, tapi yang banyak cakap dari tadi. kadang-kadang yang diam-diam Sebab yang kau meyakinkan tanya diri aku, sendiri aku tu. experience main benda ni. Jadi aku explain lah. Dia biasa sebab kau first. Mesti kau dapat Ikut kau suka hati. Nanti kau rugi. sebab dia dah ada experience. Dia first and second. Tak lah, dia macam ni benda sama. Mungkin
kebarang kalian Dah yang cepat, cepat. Cepat. Jauh ni, jauh Kan ambil, perjalanan kan ambil. kita ni. Sekali lagi mesti habis. Saya tak Kalau tengok masa sosok yang bawah tu. Sekali lagi saran diam-diam. Aku orang baik. Orang dia sebelah awak. Kan ada Syasha. nama Sarah. Baik. katan vote kat situ. Saya cakap abang Wan ni tengok dia dengar Boleh dia dia kan. kata kita lah. Keluar Orang nama dia sebelah awak. Oh, betul. Dia. saya ingat Saya senyap. tak ni. Atas saya Diam-diam. keluar bawah tu. Aku Faham tak? bincang berdua. Presiden ke apa? Keduduk semua. Presiden ke apa? Tak boleh. Macam mana? Tak nangis aku. Mana boleh bagi kau mana pada masanya. Lantak dia kat sana. Okey, sister. Dia boleh senyap. Tekan pun. Lagu je lah. Siapa Abang kan. Nah, tak. Tapi abang apa? Kalau tik ni maksudnya orang buat aku ke? Ha ah. Siapa buat aku? Kau kan? Kau mesti buat aku kan? Rugi buat Dah, haji cepat. jangan. Bukan nampak kan? Nampak kan? Jangan buat haji. Kau tak laten kita dah. Assistant kan? Kalau aku rasa aku dah yakin dengan pendirian aku. Dia tak suka dulu. Sayonara. Bukan Ami. Mampus lah korang. Hampir hilang. Bukan Ami. Tak tahu Wan. Lepas tu katakan Lepas tu aku backup. mati lah. Korang semua dah buat aku kata aku mati. Aku boleh check seorang-seorang siapa werewolf. Lepas tu aku akan yakinkan korang bahawa werewolf tu siapa. Saya dah tak ada cakap ni dah. Tak, sebab dia werewolf lah tu. Nah, Werewolf kan dia akan cuba nak try bunuh hard. orang. Try hard untuk backup diri. Bukan Ami. Bukan Ami. Abang Wan lah ni, kalau kami. Saya betul. Kalau bukan Amir, Abang Wan. Sebab dia macam membisikkan diri dengan makan. Dia makan, dia apa, dia macam Biasa werewolf dia akan senyap. Ani lah. ini dengan dia. Ngam dua-dua berhadapan. Ke dia ada bagi hint tadi? Tapi werewolf pun dia tak tahu siapa geng dia tak tahu. Oh tak tahu ke? Ha, jadi memang kau kena siapa kau nak bunuh. Jangan kadang-kadang kau boleh bunuh member kau sendiri. Apalah kita Tak, relakan akan Amir dengar dulu tengok lah. ni. Kita ikhlaskan Amir dulu. Laki bini. Tak, akan dengar rasa dia. Matilah aku Wan Mary. Ya, asal tak ada seorang undi yang ni werewolf sebenar ni. Dia dah sekolah bawah ni, maksudnya dah menang bawah ni. Tu tak ada orang beli saya. Dia cakap ini werewolf sebenar. Dia kata Tak ada orang undi. Tadi dia tadi. Suspicious. Tak, saya tadi sibuk makan lah. Sibuk. Dia macam nak mengelak kan? Yang belakang. Dia tak nak orang suspect. Werewolf tengah. Judgement. Biasa ni werewolf ni Judgement. yang Werewolf tengah target. Okey, judgement Kita tengok siapa yang mati. Dia kena Masal. tepat. Berapa jiwa? Target aku Syak, judgement. Siut lah korang. Aku dah mati. Amir is kill. Kau mati ni? Kalau main mati eh? Apa dia dapat? Dia jadi ghost. Don't say anything until end of the game. Okey, kita Nampak Ijaz nampak? Mana nampak?